Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kini tertumpu kepada satu persoalan yang hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya di media sosial, iaitu mengenai kemungkinan pengumuman penting oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat, khususnya menjelang bulan 5. Pelbagai spekulasi mula tersebar dengan ramai pengguna platform seperti TikTok, Facebook dan YouTube bertanya sama ada akan ada pengumuman berkaitan bantuan baharu, tambahan bantuan sedia ada ataupun perubahan harga bahan api seperti petrol dan diesel. Berdasarkan semakan terhadap perbincangan semasa, isu ini sebenarnya berpunca daripada jangkaan rakyat terhadap sebarang kenyataan rasmi kerajaan berkaitan situasi ekonomi semasa. Antara perkara utama yang sering dikaitkan termasuk kemungkinan pelarasan harga minyak, penambahbaikan bantuan tunai seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah, serta potensi pengenalan inisiatif baharu sekiranya keadaan ekonomi memerlukan. Namun begitu, perlu difahami bahawa sebarang pengumuman oleh Perdana Menteri tidak terikat kepada bulan tertentu sahaja. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa, sama ada dalam bulan 5, 6 atau 7 bergantung kepada keperluan semasa dan keputusan pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, kerajaan sebelum ini telah memberi bayangan bahawa pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi dalam tempoh terdekat adalah tidak dirancang. Walau bagaimanapun, faktor luaran seperti ketegangan geopolitik dan konflik antarabangsa boleh mempengaruhi keputusan tersebut sekiranya ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Sebagai tambahan, setakat ini tiada pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan yang mengesahkan kewujudan bantuan baharu atau perubahan besar dalam bulan 5. Rakyat dinasihatkan untuk merujuk sumber rasmi seperti kenyataan media kerajaan bagi mengelakkan kekeliruan akibat maklumat tidak sahih yang tular di media sosial. Apa yang pasti, sebarang langkah atau pengumuman yang dibuat kelak dijangka akan memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat serta kestabilan ekonomi negara. Sehubungan itu, orang ramai disarankan untuk terus berwaspada dan tidak mudah terpengaruh dengan spekulasi yang belum disahkan. Pada masa yang sama, sentiasa bersedia dengan sebarang perkembangan terkini yang mungkin diumumkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih kerana mengikuti laporan ini dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.